Mereka nikah 9 pagi 5 hari bulan 11. Dalam surat nikah tertulis sana 9 malam 4 hari bulan 11. Alamak, cerita apakah ini? Kemudian the wife, belum lagi divorce, so the wife tanya netizen, adakah sah pernikahan mereka? Lagi alamak, semenjak bila pula silap catatan pada surat nikah menjadi syarat sah nikah? Pening berputar-putar. Anyway, I was born 1962. Ini cerita purba. I was born in 1962. My father registered me 1964 sebab adik I dalam perut mak I nak keluar dah. I koknya belum mendaftar. So my father daftar ke I sama dengan yang nak keluar tu. Dah macam kembar. Cuma bezanya yang tu kecil. Kan? Yang lagi satu tu dah berlari. Turun naik buai sendiri. Turun naik tangga keluar rumah. Lebuh ke sungai. Lepas tu pula, yang itu putih. Tak sporting. Yang lagi satu tu berat. Adakah sah kelahiran I? Anyway, ujung adik I nak keluar. Kata, sampai sudah I tak ada surat beranak.